Nampak tu sungai. Terpaksa kita kena redah. Kau jangan dulu lah, aku record. Aduh, dah lama lah tak ni. So, boleh. Oh. Berjaya. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni pada pagi yang sangat indah ni, dengan matahari tengah baru naik. Hari ni adalah hari pertama untuk aku bawa motor ni, Aveta Ranger Max. Kalau compare dengan video yang hari tu yang aku explain pasal modification tu, aku ada update sikit yang mana aku tambah ni, brake pump aku dah improve. So hari ni adalah hari pertama untuk aku bawa motor ni pergi camping, ride and camp, dan kita akan ke Negeri Sembilan. Aku ditemani oleh lagi satu, kita ada Ranger Cup. Ni pun dah modified kan, tapi korang belum tengok lagi. Ni Ranger Cup, walaupun dia kecil tapi dia sedap. Kalau kau tengok tayar dia dah sama. Tapi tak apa, nanti aku explain sikit pasal motor ni. Pagi ni kita jalan dulu, nanti kita singgah dekat Ampang Lookout Point kot. So jom, bismillah. Let's go, kita ke Ampang. Bismillah. Tengok side mirror tak ada kat atas ni. Dekat bawah. Walaupun letak kat bawah, tapi function weh, function. Sekarang ni kita masih lagi dekat puncak alam, menikmati sunrise. So kenapa aku pergi Kenaboy? Sebab last minute. Memang last minute weh ni. Pergi camping tapi tak prepare sangat. Makan pun tak tahu lagi lah ni nak makan apa kan. Nanti sepanjang jalan ni mungkin ada berhenti dekat Petronas ke apa, carilah pack kembara ke apa ke kan. Ini betul-betul macam gerak asyik tak jadi je kan. Sebenarnya aku sengaja pilih Kenaboy ni sebab dia punya route, aku dah lama gila tak pergi Kelawang tau. So aku tahu yang jalan dia adalah dari sini kita akan ke Ampang, kemudian dari Ampang tu kita akan ke Kelawang lah senang cerita, Semenyih tu kan. Kita layan kona sikit, lepas tu baru sampai kat Kenaboy. Kita sambung dekat Ampang lah kejap lagi. Gila, tinggi gila weh jalan ni. Damn, best gila. Rasa macam dah lama gila tak ride pula. Hari ni dia gabung sekali dua benda best. Dah ride, lepas tu camping. Bapak lah, road and nature. Perfect. Ok, sekarang kita dah sampai dekat Lookout Point. Tapi sebab kita dah terlambat kan, ramai orang, kita tak payah berhenti shoot lah. Kita mulakan perjalanan je. Janji barang semua dah ikat kuat, sebab kita lepas ni nak melepeh. Tu lah Lookout Point, nampak? Tapi tu lah, jerebu sikit hari ni. Dari sini nampak clear. Kalau pagi-pagi sikit okey kot. So sekarang adalah aktiviti melepeh. Woo! Hey, geram aku tengok dia orang ni. Jangan sampai aku potong motor tu. Aku rasa kita singgah sekejap lagi dekat Empangan, tempat yang aku pernah shoot Ducati Monster kat situ kot. Dulu aku ada lah juga kerap pergi Kelawang kan. Kalau pergi tu memang pagi-pagi betul, sebab aku tak nak bertembung dengan ramai-ramai sangat. Sebab aku risau orang tau. Kalau kesilapan aku sendiri, aku rasa itu kita boleh kontrol sendiri lah kan, sebab diri sendiri kan. Tapi kalau orang lain yang jenis makan jalan ke, dia overshoot ke, lepas tu yang jenis-jenis memang saja nak cocok-cocok lah, apalah, tu semua mengganggu. Sebab kita nak enjoy kan, tiba-tiba dah nak kena kompetitif lah kan. Hari ni memang mood kita santai je. Ride santai, lepas tu camping santai. Okay, so this is Kelawang
Inilah tempat aku layan Kona dulu-dulu. Dan sekarang adalah downhill. Bawa muatan berat pun boleh layan Kona kak. Kalau dah kaki kan. Adik aku dah hilang lah kat belakang. Goyang. Tapi tayar ni aku yakin lah terpaksa drop gear 2 weh. Tu tadi menjunam gila. Aku tahu dalam kamera mesti tak nampak sangat pun. Mantap. Mantap. Tunggu adik aku jap. Lama siut tak datang sini. Alright, let's go. Ada banyak lagi ni. Mari kita layan. Dulu aku selalu datang sini memang pagi lah. Memang berkabus lagi. Tu aku layan solang-solang. Ini dulu pakai monster best gila ni. Pakai Ranger Max pun boleh Kona. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Kampung Esok. Ni dah dekat Ulu Kenaboy lah ni. Tu ada Taman Negeri Kenaboy. So Alhamdulillah hari ni cuaca baik. Aku punya expectation adalah macam mungkin ada hujan renyai-renyai ke, ataupun mungkin hujan lebat ke kan. Tapi tak. Cuaca sangat baik, Alhamdulillah. So tadi aku dah melepeh tadi. Dah berlumba-lumba sikit dengan motor adventure. Now aku nak relax. Tak full throttle pun, slow je. Buat 95. Actually motor ni capable tu. Bila kau dah letak tayar yang baik, saiz tayar yang baik lah. Yelah, sekarang ni aku dah pakai saiz 17 depan belakang kan. So memang confident gila. Kona je lah macam mana pun. And then tadi ada kawasan tu, dia ada tanah runtuh. Aku macam terkejut lah sebab lepas kona tiba-tiba ada tanah runtuh punya macam pasir penuh kan. So aku brake emergency pun, tayar tak slide pun walaupun atas pasir. So maksudnya memang lekat lah. Weh, kau dah lah warna hitam. Lepas tu kau duduk dekat gelap. So kejap lagi aku expect akan masuk off-road lah. So kita sambung sekejap lagi. Ok, sekarang aku nak share dengan korang jalan untuk masuk ke dalam tempat destinasi yang kita nak pergi ni. Nama dia Camp Atin Kenaboy. So jalan dia so far ok, walaupun dia agak kecil dan aku percaya ni adalah two way. Semua ok, jalan dia ok. Tak adalah berlubang-lubang ke apa ke. Dia jalan berturap yang agak normal. Wah, ini barulah cup cross yang sebenar. Bawa barang berat-berat tak ada hal. Ikat pakai getah je bro. Anjing ni berak pula. Okey, dah tukar lah. Dah tukar jalan. Oh, tak balik. Sekejap ke. Aku rasa tempat yang aku nak pergi ni, aku tak risau sangat sebenarnya. Kan aku cakap dia aku main langgar je kan. Pergi je lah, saya tak adik je, pergi je lah. Aku rasa tempat yang aku nak pergi ni, dia macam kalau kat Kenaboy ni yang paling dalam lah. Kalau tak silap aku, dia ada redah sungai. So aku tengah tunggu kat mana tempat off-road dia ni. So far kalau kau tanya aku lah, kalau sampai sini motor kapcai biasa boleh masuk tak? Boleh, tak ada masalah aku rasa. Kalau sampai sini lah. Nanti kita tengok yang redah sungai tu macam mana. Kalau motor ni, Ranger Max ni memang selamba sangat lah kan. Kalau post bala dia lulus kat sini apalah sangat. Kau masuk dalam ni lah. Waze dah tak ada dah ni. Masuk je. Nak tanya Camp Atin kat sini eh? Camp Atin kat sini eh? Oh, depan ni. Sungai ni terus belok. Oh, okey okey. Ya, terima kasih. Oh, ni dia sungai ya. Lepas. Basah. Alhamdulillah. Memang betul lah 60 km kot. Sekarang misi yang sebenar sebenarnya cari makanan. Damn, dengar air sungai best gila. Alhamdulillah.
Okay, so kita dah set kita punya kemah. Now kita nak keluar cari makan sekejap. Tadi kita dah masak sikit lah, bersarapan kan. Sekarang kita nak keluar kejap. Katanya ada kedai runcit. So nice lah. Suasana pun agak sunyi. Orang pun tak ramai kat sini. Kat sana tu je ada satu kumpulan lah, ada satu geng lah, Chinese. So jom. Aku pun sebenarnya memang nak jalan-jalan lah kat area sini. Minyak dari sini. Oh ya yeah. Tapi minyak kau bawa kan. Alright. Bismillah. Nak sampai kat sini memang kena lalu sungai. So jom, mari kita main sungai. Bismillah. Nampak tu sungai. Terpaksa kita kena redah. Kau jalan dulu lah, aku record. Aduh, dah lama lah tak ni. Boleh. Oh. Berjaya. Aku mati enjin. Okay, macam biasa kita slow. Pakai selipar, nasib baik tak putus. Woo. Weh, dekat lecak tu juga kau masuk. Whoop. Nah, sikit je off-road dia. Punyalah tak plan sangat kita punya camping trip ni. Kita makan tengah hari pun tak ada. Tapi stove semua bawa. Kita ingatkan tempat ni tak adalah pendalaman sangat kan. Mestilah ada kedai-kedai tepi jalan ke apa. Boleh lah kita belilah apa-apa. Beli ayam ke, beli daging ke. Tapi rupanya boleh tahan weh, dalam gila. Betul dalam weh, serius. Tak nampak kedai apa semua. Bawa motor ni bila dah tak ada beban, enjoy gila, best nak mampus. Aku nak review sikit lah pasal brake Solfili ni kan. Sebenarnya aku nak upgrade satu set. Maksudnya brake pump aku nak pakai Solfili. Sebab Solfili ni murah, tapi aku rasa dia sangat bagus lah. Walaupun boleh kata macam brand baru juga, tapi Solfili ni sebenarnya RCB lah. Dia satu company, cuma dia nak buat yang lebih mampu milik. Which is sebab tu aku pilih dia. Aku pun tak nak lah beli benda mahal sangat apa semua kan. Tak payah, kita pakai yang reasonable. So aku memang decide untuk pakai Solfili 14mm untuk brake pump. Kemudian aku nak tukar steel braided dengan brake caliper RCB. Tapi masa aku pasang semalam ada isu sikit. So disebabkan tu aku hanya pasang brake pump Solfili je dulu. Itu pun sebenarnya dah cukup. Brake power dia dah cukup bagus lah. Best gila.
Okay, so sekarang ni dah nak dekat pukul 7, pukul 6.50 macam tu. Sebelum gelap aku nak habiskan video ni. Aku just nak share dengan korang apa dapatan aku tentang motor ni selepas aku bawa motor ni untuk pertama kalinya lah, selepas aku modify apa semua kan. Untuk video ni aku fokus kat Ranger Max lah. Next video insyaAllah kita akan fokus yang motor ni pula, Ranger Cup. So dari segi performance, engine aku tak buat apa-apa kan. Aku rasa okey je lah. Yelah kalau ada lebih power lagi bagus. Tapi aku sebenarnya impress dengan macam mana motor ni boleh handle Kuala Kelawang tu. Dengan aku boleh enjoy, boleh follow motor adventure yang besar-besar tu kan. Tak ada masalah. Walaupun dengan barang berat gila. Bila aku dah packing apa semua, kalau double stand macam ni kan, dia terjongkit. So memang berat belakang. Kalau kata dia punya performance dari segi tu, sebenarnya yang sangat-sangat membantu adalah brake Solfili 14mm ni kan. Brake feel dia memang mantap. So aku tak payah brake terlalu kuat untuk dapatkan cengkaman yang kuat lah. Walaupun brake hose dan juga brake caliper masih sama, masih standard. Disc rotor ni pun standard. So dari segi practicality aku rasa memang improve banyak lah kalau compare dengan yang standard. Sebab aku dah pasang bag kat tepi ni, yang aku memang suka lah. Sebab walaupun dah kosong, dalam ni aku dah kosong kan, dia bentuk dia tetap petak juga. And then untuk lebih praktikal, aku buat seat ni tak boleh lock. Tengok, aku boleh tarik macam tu je. Tapi still bila aku tutup, dia tak gegar ke, dia tak boleh lari ke, tak ada masalah. Macam mana aku buat? Ni, aku duct tape je ni. Settle terus. And then untuk rear rack ni memang puas hati lah pakai ni. Banyak gila barang boleh letak. Aku boleh letak box yang besar tu, tak ada masalah. Memang nice. Untuk rack depan ni pun nice. So bila aku letak aku punya sleeping bag, aku letak kat depan ni, terus macam ada windshield. Nice lah bagi aku. Semua yang aku buat aku rasa aku puas hati. Dengan lampu ni pun tak ada rosak, tak ada isu lah. So basically untuk pengalaman pertama, aku bawa motor ni pergi camping dengan sendiri, tak ada preparation sangat. Makan pun redah. Aku rasa puas hati dengan dia punya performance. Motor ni punya ketahanan ke apa, aku tak ada isu lah. Memang senang Tadi kat depan tu pun ada kita kena rentas sungai kan. Motor ni mantap lah. Oh, tayar dia, sebenarnya tayar dia pun best. Dah tukar tayar 17, Kona apa semua pun memang confident gila. So aku rasa sampai sini je dulu. Kalau korang ada soalan pasal motor ni ke, ataupun korang nak tahu yang camp aku duduk ni, iaitu Camp Martin Kenaboy kat Negeri Sembilan, korang boleh tulis kat ruangan komen lah. Aku pun datang sini redah je. Aku tak ada nak booking ke apa ke, datang je. And then bila dah sampai sini, orang yang jaga tu dia ada datang, kemudian dia tanya apa semua. Aku cakap berapa kena bayar. Macam kita orang berdua kan, 2 motor jadi RM20, seorang RM10. Aku rasa sampai sini je dulu, sebab dah nak gelap kan. Nak lepak lepas ni, malam kita orang nak masak sikit, ada dinner mungkin, makan Maggi macam tu je lah kot. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasi Haris Motor Vlog. Link aku letak kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.